sepanjang saya bekerja sama dengan Datuk Muhammad Faizal, so segala permohonan bantuan yang boleh dia salurkan, dia akan cuba penuhi sedaya upaya. Jumaat di misi dia tengok orang yang susah punya orang mari jumpa, sakit punya orang. Berapa banyak mereka ada jumpa saya. Dia tolong juga. Bagi tolong hospital, hantar Colombo punya hospital. Ada juga macam-macam dia tolong. Dan alhamdulillah mereka ingat kenang jasa saya dan sehingga hari ini mereka masih memerlukan sentuhan saya sebagai wakil rakyat khusus. Saya hati the best, one of the best, Datuk Faizal. Saya baru menjadi wakil rakyat di Liga ini selama 2 tahun 8 bulan. Jadi selama 2 tahun 8 bulan itu saya banyak memberikan khidmat bakti, terutamanya soal kebajikan. Di Liga ini mereka bukanlah sebuah kawasan bandar, kawasan luar bandar, dan rata-ratanya adalah mereka yang bekerja golongan B40 lah, senang cakap, warga mas. Dan mereka memang banyak bergantung harap pada saya, selalu setiap minggu datang ke pejabat saya ingin memohon bantuan yang boleh saya bantu. Kadang-kadang ada yang setengah yang perlu dilakukan prosedur, ada jalan khusus dia kena ikut, contohnya macam permohonan baiki rumah semua, yang tu memang di luar bidang kuasa lah. Tapi sepanjang yang mana di dalam bidang kuasa beliau tidak pernah tolak walaupun berlainan parti ataupun di luar don beliau. Kebanyakannya memang boleh dikatakan satu Parlimen Port Dickson ni ada yang datang ke bilik ke pusat khidmat kita untuk mohon bantuan dan beliau tak pernah menolak satu pun.